Kawan saya baru je kena scam yang sangat menyakitkan hati. Dia plan nak bawa family naik cruise dengan mak ayah, isteri dia, anak-anak. Jadi, dia pun cari online. Tengok mana ada package cruise yang best. Dia jumpa satu website yang nampak 100% macam official website. Design lawa, gambar cantik, semua info lengkap. Memang nampak real. Dia contact agent tu, cakap pun elok, sangat profesional. 3 hari mereka message. Tanya semua pasal trip, bilik, itinerary, semua okey. Akhirnya, dia yakin. Dia pun daftar. Ejen tu hantar satu link untuk isi borang. Nama, nombor pasport, semua butiran ahli keluarga. Dan esoknya, tragedi bermula. Phone dia tiba-tiba hang. Langsung tak boleh buka. Masa hantar repair, technician cakap, ini macam kena hack. Tapi masa tu, sesuatu yang lagi teruk berlaku. Scammer tu berjaya pindahkan RM200,000 dari kad kredit ke akaun bank owner. Lepas tu, buat banyak transaksi RM10,000, RM20,000 sampai habis. Semua berlaku tanpa dia sedar. Phone dia mati. Dia tak dapat OTP, tak dapat alert apa-apa. Dan bila dia sedar, semua dah terlambat. Bukan je dia tak dapat bawa family naik cruise. Sekarang dia kena bayar balik RM200,000 hutang kad kredit. Bank kata, maaf encik, semua transaksi guna pengesahan yang betul. Jadi ini bukan tanggungjawab bank. Sekarang dia terpaksa bayar RM10,000 lebih setiap bulan untuk hutang yang dia sendiri tak pernah guna. Sedih, marah, trauma, semua perasaan campur sekali. Tapi inilah realiti zaman sekarang. Jadi, hati-hati bila nak beli apa-apa online. Zaman sekarang, website palsu pun boleh nampak macam real. Agent scammer pun boleh cakap macam profesional. Jangan mudah percaya walaupun nampak trusted. Sebelum tekan apa-apa link, semak URL betul-betul. Google dulu nama syarikat tu. Guna device yang selamat. Jangan guna device orang lain atau awam. Rujuk terus ke laman rasmi. Cek betul-betul dekat yang ada nama dan .com. Tolong share, jangan biar orang sekeliling kita jadi mangsa scam. Stay alert guys.